Sebelum anda memberikan kenikmatan pada diri sendiri malam ini, ada sesuatu yang perlu anda lakukan. Jika anda melangkaunya, anda mungkin merampas tidur yang memulihkan yang amat diperlukan oleh tubuh anda. Ia mungkin kedengaran aneh, tetapi menepuk 3 titik mudah pada badan anda sebelum anda memuaskan diri sendiri boleh menjadi teknik tidur paling berkuasa yang pernah anda dengar. Saya Dr. Nur Aminah, seorang pakar dalam kesihatan dan penuaan warga emas selama lebih 30 tahun. Saya telah bekerja dengan beribu-ribu warga emas yang bergelut dengan kegelisahan, kesunyian dan malam-malam tanpa tidur. Apa yang saya temui mengejutkan saya sendiri. Apabila warga emas menambah rutin menepuk ini sebelum kenikmatan diri, ramai yang melaporkan dapat tidur dengan lebih cepat, tidur lebih lama dan bangun dengan lebih segar semuanya tanpa ubat. Mengapa ia berkesan? Kerana titik-titik ini mencetuskan sistem penenang semula jadi badan, meningkatkan melatonin dan mengurangkan kebimbangan sambil menyediakan minda anda untuk keintiman yang menenangkan dengan diri sendiri. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda di mana letaknya titik-titik tersebut, cara menepuknya dengan lembut dan cara menggabungkannya dengan ritual kenikmatan diri yang penuh kesedaran yang mengubah rasa malu menjadi penjagaan diri. Dan sebelum kita selesai, saya juga akan mendedahkan kesilapan biasa yang dilakukan oleh kebanyakan warga emas apabila memuaskan diri sendiri satu tabiat yang mungkin secara senyap mencuri tidur anda. Sebelum kita mulakan, jika tidur yang nyenyak dan penuaan yang sihat penting bagi anda, pastikan anda melanggan saluran vitality di usia tua dan tekan loceng supaya anda tidak terlepas sebarang petua yang boleh mengubah malam anda. Dan jika video ini membantu anda, type nombor 1 di ruangan komen. Jika tidak, type 0 supaya saya tahu cara untuk menyokong anda dengan lebih baik. Sekarang setelah anda faham mengapa amalan mudah ini penting, mari kita mulakan dengan titik tepukan pertama. Satu tempat yang sering diabaikan namun memegang kuasa yang mengejutkan untuk menenangkan fikiran dan menyediakan badan anda untuk relaksasi dan kenikmatan. Ia terletak betul-betul di antara kening anda dan apabila ditepuk perlahan-lahan, ia boleh membantu melambatkan fikiran yang bercelaru dan memberi isyarat kepada otak anda bahawa sudah tiba masanya untuk melepaskan dan berehat. Titik tepukan 1, pusat ketenangan mata ketiga. Ada satu tempat di badan anda, betul-betul di antara kening anda, sedikit di atas pangkal hidung anda yang menyimpan rahsia purba. Ia sering dipanggil mata ketiga dan ada sebabnya. Selama berabad-abad, para penyembuh dan tabib dari tradisi timur telah mengetahui bahawa titik ini sangat berkaitan dengan ketenangan, kejelasan dan tidur. Tetapi inilah yang benar-benar luar biasa, sains moden kini mula bersetuju. Ketika saya pertama kali mula membimbing pesakit-pesakit saya yang lebih tua melalui amalan menepuk ini, saya sendiri ragu-ragu. Saya seorang yang berpegang pada bukti. Tetapi selama bertahun-tahun saya telah melihat sesuatu yang tidak dapat dinafikan. Lelaki dan wanita yang sudah mencecah usia 70-an dan 80-an yang tidak dapat tidur lebih daripada beberapa jam mula menepuk titik ini setiap malam dan sesuatu berubah. Mereka berhenti berasa terperangkap dalam fikiran mereka. Mereka berhenti berbaring terjaga dengan badan yang tegang dan minda yang terperangkap dalam penyesalan atau ketakutan. Sebaliknya, mereka mula berasa tenang, selamat dan bersedia untuk berehat. Menepuk titik ini merangsang bahagian otak anda yang bertanggungjawab untuk mengawal selia kitaran tidur bangun, kelenjar pineal. Kelenjar kecil yang tersembunyi ini menghasilkan melatonin, hormon yang memberitahu badan anda sudah tiba masanya untuk bertenang. Bagi kebanyakan warga emas, tahap melatonin semula jadi menurun dengan usia, menjadikan tidur lebih sukar dicapai. Tetapi tekanan lembut pada titik ini dilakukan dengan penuh kesedaran dan pernafasan yang perlahan boleh menghantar isyarat yang ditunggu-tunggu oleh badan anda sepanjang hari. Sudah tiba masanya untuk melepaskan. Saya sering memberitahu pesakit saya untuk mendekati titik tepukan ini seolah-olah mereka sedang menutup satu bab. Apabila anda membawa jari anda ke ruang ini, pejamkan mata anda, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan semasa anda menghembus nafas, mulakan menepuk dengan ringan. Bukan dengan kuat,
cukup sekadar untuk merasakan irama yang lembut. Anda tidak cuba memaksa apa-apa, anda hanya menjemput minda anda untuk bertenang. Bayangkan ketegangan di dahi anda mencair seperti kabus yang hilang dari tingkap. Bayangkan fikiran yang membuatkan anda terjaga senarai tugasan, penyesalan, apakalau perlahan-lahan berundur untuk memberi ruang kepada ketenangan. Salah seorang pesakit saya, Pak Cik Yusof, seorang duda berusia lewat 70-an, memberitahu saya dia tidak tidur lena selama lebih sedekat. Ubat-ubatan membuatnya mamai, meditasi terasa mustahil, tetapi apabila dia mula menepuk mata ketiganya sebelum menyentuh dirinya sendiri, sesuatu yang selalu dilakukannya secara sendirian, dan dengan rasa malu yang terpendam dia berkata ia adalah kali pertama dalam beberapa tahun dia merasakan seolah-olah tubuh dan mindanya akhirnya bekerjasama. Tepukan itu menenangkan fikirannya dan kenikmatan diri yang lembut membantunya berhubung semula dengan sesuatu yang lebih mendalam, satu perasaan bahawa dia masih hidup walaupun sekarang. Ini bukan sihir, ia adalah biologi, tetapi ia juga sesuatu yang lebih sejenis kebenaran peribadi untuk berasa tenang, untuk melepaskan tekanan, untuk membenarkan diri anda, tidak kira usia anda, untuk merasai keselesaan di tangan anda sendiri. Dan walaupun titik pertama ini berkuasa dengan sendirinya, ia menjadi lebih berkesan apabila digandingkan dengan kawasan seterusnya, satu tempat di dada anda yang berbicara terus kepada hati emosi anda. Di sinilah badan menyimpan tekanan, kesedihan dan ketegangan. Dan apabila dilepaskan, ia membuka pintu kepada tidur yang lebih lena dan kenikmatan yang lebih bermakna. Bersedia untuk menemuinya? Mari kita teruskan. Jika anda masih di sini dan mesej ini menyentuh anda, type nombor 1 di ruangan komen untuk memberitahu saya anda masih bersama saya. Sekarang mari kita teruskan dan terokai titik tepukan kedua yang menenangkan hati dengan lembut. Titik tepukan 2. Pusat ketenangan hati di dada. Selepas menenangkan fikiran anda dengan tepukan mata ketiga, ada bahagian lain badan anda yang secara senyap memegang lebih banyak ketegangan daripada yang disedari kebanyakan orang, bahagian tengah dada anda. Betul-betul di antara puting anda di mana tulang rusuk bertemu dan nafas naik adalah tempat yang saya panggil zon ketenangan hati. Kawasan ini bukan hanya tentang jantung fizikal. Di sinilah beban emosi harian, tahunan, malah dekad cenderung berkumpul dan menetap. Sering tidak disedari namun sentiasa dirasai. Saya tidak akan lupa perbualan saya dengan seorang pesakit bernama Encik Rahman, seorang pesara tentera berusia awal 80-an. Dia telah kehilangan isterinya bertahun-tahun yang lalu dan walaupun dia menyibukkan diri pada waktu siang, malam sentiasa menjadi yang paling sukar. Dia memberitahu saya boleh tahan rasa sunyi itu, tapi perasaan di dada saya, tekanan yang sesak dan gelisah itulah yang membuatkan tidur mustahil. Apabila saya membimbingnya melalui amalan menepuk dada ini, dia ragu-ragu. Tetapi selepas hanya beberapa malam, dia menelefon saya untuk berkata, "Doktor, sesuatu telah terbuka. Saya bukan sahaja tidur lebih baik. Saya rasa seperti akhirnya saya boleh menghembus nafas lega." Dan itulah sebenarnya yang dilakukan oleh titik ini. Ia membantu anda melepaskan bukan sahaja secara mental tetapi secara emosi. Apabila anda menepuk dada anda dengan lembut, ia menghantar isyarat melalui saraf vagus yang memainkan peranan penting dalam menenangkan seluruh sistem saraf. Anda pada dasarnya memberitahu badan anda bahawa ia selamat sekarang, selamat untuk berehat, selamat untuk merasa, selamat untuk tidur. Ia amat berkuasa sebelum kenikmatan diri kerana begitu ramai warga emas membawa rasa malu, kesedihan atau rasa bersalah mengenai perubahan tubuh dan keinginan mereka. Menepuk di sini membantu melembutkan penolakan dalaman itu. Untuk mencuba ini sendiri, duduk atau baring dengan selesa, buka tangan anda dan dengan bahagian rata jari anda, mulakan menepuk perlahan-lahan di tengah dada anda. Anda tidak perlu menekan kuat, irama lebih penting daripada daya. Bayangkan setiap tepukan sebagai peringatan lembut. Anda dibenarkan untuk merasa selesa, anda dibenarkan untuk berehat. Semasa anda menepuk, bernafaslah dalam-dalam. Biarkan bahu anda jatuh. Bayangkan dada anda melonggar seolah-olah anda sedang menanggalkan kod berat yang telah anda pakai terlalu lama. Sesetengah pesakit saya suka membisikkan sesuatu yang lembut kepada diri mereka sendiri semasa melakukannya. Perkataan seperti tenang atau saya okey atau bahkan nama seseorang yang mereka sayangi.
Ini bukan sekadar amalan fizikal, ia adalah amalan emosi. Ia mencipta ruang-ruang untuk kenikmatan, untuk ketenangan dan untuk hubungan semula. Kerana rehat yang sebenar bukan hanya tentang menyenyapkan minda, ia juga tentang menenangkan hati. Encik Rahman memberitahu saya bahawa selepas menambah langkah ini, kenikmatan diri menjadi sesuatu yang sama sekali berbeza. Ia berhenti menjadi sekadar pelepasan fizikal dan mula terasa seperti satu ritual, satu tindakan penjagaan yang senyap, satu cara untuk menghormati apa yang masih diperlukan oleh tubuhnya. Walaupun selepas bertahun-tahun, dia berkata ia membantunya tertidur bukan sahaja lebih cepat tetapi lebih lembut, seolah-olah seluruh badannya akhirnya melepaskan. Tetapi sementara pusat dada membuka ketenangan emosi, ada satu titik tepukan terakhir yang sama pentingnya, terutamanya untuk warga emas. Ia terletak betul-betul di bawah pusat dan sangat berkaitan dengan tenaga, kehangatan dan keupayaan badan anda untuk benar-benar bersedia untuk malam. Ia sering diabaikan, tetapi apabila anda faham bagaimana ia berfungsi, ia mungkin menjadi bahagian yang paling menenangkan dalam keseluruhan ritual tidur anda. Mari kita terokainya bersama. Titik tepukan 3, pencetus tidur di bawah pusat. Ada satu tempat sunyi di badan anda yang kebanyakan orang tidak pernah fikirkan, hanya beberapa inci di bawah pusat anda. Tetapi ia mungkin titik yang paling membumikan dan berkuasa daripada semua titik yang telah kita bincangkan. Dalam tradisi Timur, kawasan ini sering dirujuk sebagai lautan tenaga dan ada sebabnya. Di sinilah kehidupan bermula, di mana kehangatan disimpan dan di mana simpanan ketenangan dan keseimbangan terdalam anda sedang menunggu untuk dibangkitkan. Saya mendapati bahawa ramai pesakit saya yang lebih tua membawa ketegangan halus di sini walaupun mereka tidak menyedarinya. Bagi sesetengah orang, ia adalah hasil daripada masalah pencernaan atau bertahun-tahun menahan emosi. Bagi yang lain, ia adalah kesakitan sunyi yang mendap jauh di dalam perut. Apapun puncanya, bahagian badan ini sering menjadi tempat kegelisahan bersembunyi dan belajar cara menenangkannya boleh membawa perubahan besar. Ketika saya pertama kali memperkenalkan titik tepukan ini kepada seorang wanita bernama Puan Siti yang baru sahaja menyambut hari jadinya yang ke-75, dia sedang bergelut dengan masalah tidur dan keyakinan diri terhadap tubuhnya yang semakin menua. Dia telah kehilangan hubungannya dengan keintiman bukan sahaja dengan pasangan tetapi dengan dirinya sendiri. Saya menjelaskan kepadanya bahawa kawasan kecil di bawah pusat ini menyimpan lebih daripada sekadar tenaga fizikal. Ia juga terikat dengan keselamatan, harga diri dan rehat yang mendalam. Dia ragu-ragu pada mulanya, tidak pasti jika sesuatu yang begitu mudah benar-benar boleh membantu. Tetapi selepas beberapa malam menepuk dengan lembut, digabungkan dengan sentuhan diri yang perlahan dan penuh kasih sayang, dia berkongsi sesuatu yang menyentuh hati saya. Saya bukan sahaja lebih mudah tertidur, katanya. Saya rasa seperti saya telah pulang ke diri saya sendiri. Untuk mula mengaktifkan kawasan ini, letakkan hujung jari anda kira-kira 3 lebar jari di bawah pusat anda. Gunakan tekanan ringan dan mulakan menepuk atau menekan perlahan-lahan dalam gerakan bulatan kecil. Tarik nafas perlahan semasa anda melakukannya. Biarkan bahu anda lembut. Rasakan kehangatan mula meningkat di bahagian bawah perut anda. Ini bukan tentang rangsangan, ia tentang memberi isyarat kepada seluruh badan anda bahawa ia selamat, bahawa anda membumi, bahawa tiada apa yang diharapkan daripada anda sekarang kecuali untuk berehat. Ada sebab mengapa titik ini kadang-kadang dipanggil pencetus tidur. Ia merangsang sistem saraf parasimpatetik anda yang membantu melambatkan kadar denyutan jantung anda, merehatkan sistem pencernaan anda dan membolehkan badan memasuki keadaan pemulihan yang paling dalam. Apabila anda menggabungkan ini dengan 2 titik sebelumnya, mata ketiga yang menenangkan minda dan pusat dada yang menenangkan hati anda mencipta satu jemputan seluruh badan kepada kedamaian. Dan apabila anda memasukkan kenikmatan diri yang penuh kesedaran ke dalamnya, anda bukan sahaja membantu badan anda bertenang, anda menghormatinya sepenuhnya dengan baik, dengan sempurna. Apa yang indah tentang amalan ini ialah ia adalah milik anda. Tiada siapa yang perlu tahu anda melakukannya. Tiada preskripsi, tiada penghakiman, tiada peraturan. Hanya beberapa saat yang sunyi setiap malam di mana anda memilih untuk menjaga badan, minda dan hati anda.
Dan sebagai balasan, badan anda mula mengingati apa ertinya tidur lena dan bangun berasa seperti diri anda semula. Tetapi inilah hakikatnya. Walaupun teknik menepuk yang paling berkuasa boleh kehilangan kesannya jika tidak dilakukan dengan niat yang betul. Malah ramai warga emas tanpa sedar membuat beberapa kesilapan kecil dalam rutin mereka yang boleh membatalkan sepenuhnya semua manfaat ini. Dan yang lebih teruk, sebahagian daripada tabiat itu mungkin secara senyap menghalang rehat dan kelegaan yang mereka dambakan. Dalam bahagian seterusnya, saya akan membimbing anda melalui ritual waktu tidur penuh langkah demi langkah dan mendedahkan 3 kesilapan paling biasa yang perlu dielakkan jika anda mahu titik-titik tepukan ini benar-benar berkesan. Jangan ketinggalan ini. Jika anda masih menonton dan pandangan ini bergema di hati anda, typekan nombor 1 di ruangan komen untuk memberitahu saya anda di sini. Sekarang mari kita teruskan dengan poin nombor 4 di mana kita menyatukan semuanya dan mendedahkan kesilapan yang mungkin menghalang anda. 4 rutin dan kesilapan yang perlu dielakkan. Sekarang setelah anda mengetahui 3 titik tepukan yang berkuasa, mata ketiga, pusat hati dan pencetus tidur di bawah pusat tiba, masanya untuk menyatukan semuanya menjadi satu ritual waktu tidur yang ringkas dan menenangkan. Saya memanggil ini jemputan tidur. Ia bukan sekadar satu siri langkah, ia adalah cara untuk membimbing badan, hati dan sistem saraf anda dengan lembut ke dalam keadaan rehat, tanpa tekanan, tanpa tergesa-gesa dan tanpa rasa malu. Mulakan dengan mewujudkan ruang yang sunyi dan selesa untuk diri sendiri. Anda tidak memerlukan apa-apa yang mewah, hanya cahaya malap, selimut lembut dan kesediaan untuk hadir. Duduk atau baring dalam posisi yang santai. Tarik satu nafas perlahan dan hembus satu nafas perlahan. Kemudian mulakan dengan mata ketiga anda, gunakan hujung jari anda untuk menepuk atau memberi tekanan lembut betul-betul di antara kening anda. Biarkan ini menjadi isyarat kepada minda anda bahawa sudah tiba masanya untuk bertenang. Selepas kira-kira 30 saat, alihkan tangan anda ke dada anda, ke ruang lembut di antara puting anda. Tepuk atau tekan dengan ringan seolah-olah anda sedang menenangkan seorang kawan. Biarkan setiap sentuhan melembutkan beban hari anda. Kemudian bawa perhatian anda ke bahagian bawah perut, betul-betul di bawah pusat. Biarkan jari anda membuat bulatan dengan lembut. Rasakan kehangatan meningkat di perut anda. Rasakan badan anda menerima jagaan anda. Hanya selepas anda melalui ketiga-tiga titik ini dan memberi mesej kepada badan anda bahawa ia selamat, tenang dan terhubung, barulah anda boleh mula meneroka kenikmatan diri jika itu terasa betul untuk anda. Dan jika tidak, itu juga tidak mengapa. Langkah-langkah ini sahaja sudah boleh mula mengubah hubungan anda dengan rehat. Tetapi walaupun rutin yang mudah seperti ini boleh terganggu oleh tabiat yang telah diamalkan oleh ramai warga emas selama bertahun-tahun, tabiat yang secara senyap boleh melemahkan semua kemajuan yang anda cuba capai. Salah satu kesilapan paling biasa yang saya lihat ialah tergesa-gesa. Ramai di antara kita telah belajar untuk melihat kenikmatan sebagai sesuatu yang cepat dan tersembunyi, sesuatu yang perlu diselesaikan dengan cepat, bukan sesuatu untuk dinikmati. Apabila anda tergesa-gesa, sistem saraf anda kekal dalam keadaan tegang dan bukannya bertenang, badan anda kekal berjaga-jaga. Keadaan berjaga-jaga itu menyekat melatonin dan menjadikan tidur anda ringan atau terganggu. Satu lagi kesilapan ialah menggunakan rangsangan yang kuat atau agresif, terutamanya pada lewat malam. Bagi lelaki khususnya, ini boleh mengaktifkan sistem saraf simpatetik, tindak balas lawan atau lari anda yang melonjakkan kadar denyutan jantung anda dan melambatkan tidur, bukannya menggalakkannya. Anggaplah amalan ini sebagai satu jemputan, bukan satu persembahan. Matlamatnya bukan pelepasan semata-mata. Ia adalah rehat, ia adalah hubungan semula. Dan akhir sekali, kesilapan yang paling sering diabaikan ialah membawa rasa bersalah atau malu ke dalam momen tersebut. Jika anda dibesarkan untuk percaya bahawa menyentuh diri sendiri adalah salah, perasaan itu tidak hilang begitu sahaja dengan usia. Ia berlarutan secara senyap, mewujudkan ketegangan dalam badan yang menghalang kenikmatan dan menghalang rehat. Hakikatnya, badan anda masih
milik anda. Keinginan anda masih penting dan tidur-tidur yang memulihkan adalah sesuatu yang anda layak dapatkan, bukan sesuatu yang perlu anda usahakan. Apabila anda melalui ritual ini dengan perlahan tanpa penghakiman, anda akan mula perasan satu anjakan. Fikiran anda tidak akan bercelaru seperti biasa, dada anda tidak akan terasa begitu sesak dan tidur anda tidak akan terasa begitu jauh. Ini adalah masa anda. Ini adalah ubat anda. Dan badan anda tidak kira berapa tahun ia telah membawa anda masih tahu bagaimana untuk bertindak balas terhadap kelembutan. Tetapi ada satu perkara terakhir yang ingin saya tinggalkan kepada anda, sesuatu yang lebih penting daripada teknik itu sendiri. Ia adalah satu kebenaran yang saya pelajari selepas 3 dekad mendengar warga emas menemui semula tubuh mereka sendiri dan menuntut semula malam mereka. Dan apabila anda memahaminya, ia boleh mengubah bukan sahaja cara anda tidur tetapi cara anda hidup. Mari kita satukan semuanya. Kesimpulan, jika ada satu perkara yang saya pelajari selepas beberapa dekad menjaga warga emas, ia adalah ini. Tubuh anda tidak pernah berhenti mahu dibelai dan dijaga. Ia mungkin bergerak lebih perlahan, ia mungkin lebih sakit, tetapi keperluannya untuk ketenangan, sentuhan dan rehat tidak pernah pudar. Apa yang telah kita terokai bersama, menepuk mata ketiga untuk menenangkan minda, dada untuk menenangkan hati dan perut untuk membumikan badan bukan sekadar rutin. Ia adalah satu kepulangan yang senyap kepada diri anda sendiri. Apabila digandingkan dengan kenikmatan diri yang lembut, amalan ini menjadi lebih daripada fizikal. Ia menjadi penyembuhan. Saya telah melihat pesakit menangis selepas tidur lena sepanjang malam buat kali pertama dalam beberapa tahun. Saya telah melihat lelaki yang keras melembut menjadi tenang dan wanita yang telah lama mematikan keinginan mereka akhirnya tersenyum lega. Anda layak mendapatkannya, bukan suatu hari nanti. Malam ini bukan tentang memperbaiki apa-apa. Ia tentang mengingati bahawa rehat, kenikmatan dan ketenangan bukanlah kemewahan. Ia adalah hak semula jadi anda. Jadi malam ini lakukannya dengan perlahan. Bersikap baiklah kepada badan anda. Tepuk dengan penuh kasih sayang. Sentuh tanpa rasa malu. Dan biarkan tidur datang bukan sebagai sesuatu yang anda kejar, tetapi sebagai sesuatu yang anda sambut dengan lembut sepenuhnya dan akhirnya. Jika mesej ini menyentuh anda, jika ia membantu anda berasa dilihat, difahami atau sekadar sedikit lebih tenang, saya menjemput anda untuk berkongsinya. Suka video ini supaya lebih ramai orang dapat menemui alat mudah untuk tidur yang lebih baik dan penjagaan diri. Tinggalkan komen di bawah dan beritahu saya bagaimana perasaan anda terhadap amalan ini atau tak ia jika anda bersedia untuk mencubanya malam ini. Suara anda penting dan kisah anda boleh memberi inspirasi kepada orang lain. Dan jika anda percaya dalam menyebarkan pendidikan kesihatan yang penuh belas kasihan dan positif usia ini, pertimbangkan untuk membuat sumbangan kecil untuk menyokong saluran vitaliti di usia tua. Setiap sumbangan membantu saya mencipta lebih banyak video yang direka khas untuk anda dengan kejujuran, kemesraan dan penyelesaian yang sebenar. Terima kasih kerana berada di sini, kerana meluangkan masa ini untuk diri anda sendiri dan kerana menjadi sebahagian daripada komuniti yang percaya bahawa meniti usia senja sepatutnya dirasai lebih berdaya, bukan sebaliknya. Mari kita terus berjalan di laluan ini bersama-sama.